Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah. Allahumma alaina hikmatan wa ansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, pelajar boleh duduk tempat masing-masing. Duduk dalam keadaan yang tenang, bersedia. Okey. Cikgu nak mahu ada yang buat bunyi-bunyi lain. Kamu ada buat bunyi-bunyi lain, cikgu suruh kau berdiri sampai habis masa. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, jadi hari ini apa yang kita akan belajar? Kita akan masuk ke bab yang seterusnya, iaitu bab 2. Kita akan belajar tentang macam mana kita mahu bangunkan satu-satu produk. Okey? Kamu akan jadi, hari ini kamu semua akan jadi pereka bentuk. Kamu akan reka, kamu akan hasilkan satu buah produk. Produk yang sedia ada, kamu akan tambah baik produk tu. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu akan bagi tengok kamu satu buah video. Cikgu bagi tengok kamu satu buah video. Kamu tengok betul-betul, lepas tu nanti cikgu akan ulas tentang video yang kamu tengok. Okey ni. Okey, ni video tentang penghasilan produk. Semua boleh nampak kan? Okay, tengok betul-betul lah. Tapi cikgu dah akan bagi tengok kamu video ni sampai ke akhir video. Sebab video ni mengambil masa sampai 4 minit. Okay? Tengok dekat dalam produk yang diorang hasilkan tu, diorang letak apa? Ni salah satu komponen yang diorang letak dekat diorang punya produk. Diorang hasilkan satu produk dan diorang akan tambah aplikasi-aplikasi yang sesuai dekat produk yang diorang hasilkan. Okay, tengok tu. Ada beberapa komponen yang telah ditambah di dalam produk yang telah dihasilkan. Okey.
Kemudian ada Swiss dan plat. Lepas tu diorang akan buat plat, diorang akan membuat kemasan selepas komponen diletak di dalam produk. Okey, diorang letak penggilap kasut. Lepas tu diorang buat pengujian. Okey. Ini hasil setelah komponen diletakkan dalam. Okey. Okey, itu saja. Jadi apa yang kamu lihat daripada video yang kamu tonton tadi? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang kamu dapat daripada? Okey, sebelum tu, itu produk apa? Penggilat kasut Magic, seperti apa yang telah tertera dekat kamunya buku teks. Jadi, hari ini cikgu akan bagi tengok kamu setiap produk yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar sebelum ni. Cikgu bagi tengok kamu jangan rosakkan ya. Cikgu bagi pinjam kamu tengok macam mana cara pembuatannya, tengok ada apa komponen yang ada dekat dalam ni. Tengok penggilap kasut ni. Ni. Okey, cikgu akan bahagikan ke meja masing-masing. Cikgu harap tiada siapa pelajar yang bila cikgu bagi pinjam, tiada siapa yang boleh rosakkan. Tengok sahaja. Cikgu bagi tengok ni supaya kamu tengok depan-depan, kamu sudah tengok dekat video, kamu tengok depan-depan. Lepas ni, sebab dekat bab ni kita akan hasilkan produk secara betul. Depan-depan, okey? Okey, ni untuk kumpulan 1. Ada yang tidak berfungsi sebab mungkin baterinya sudah habis. Okey? Kalau sebelum ni kamu tengok penggilap kasut macam mana? Bentuknya macam mana? Boleh tengok pelajar. Cikgu kongsi dengan kamu supaya kamu tengok. Tengok gila-gila dengan kawan kamu. Pelajar tengok. Okey, kalau sebelum ni kamu jumpa penggilap kasut macam mana? Dia berbentuk segi 4. Segi 4. Kan, segi 4. Lepas tu dia panjang. Tapi diorang telah ubah suai. Yang dekat belakang. Jangan rosakkan ya. Okey, tapi diorang telah ubah suai produk tu menjadi bentuk seperti ini. Kenapa diorang ubah suai menjadi bentuk seperti ini? Sebab apa? Sebab mengikut kehendak dan keperluan pelanggan. Supaya pelanggan tu lebih selesa. Contohlah sebelum ni diorang ada masalah letih. Sebab diorang kiwi kasut dengan masa dan mengambil masa yang lama. Tapi dengan kamu tambah suai, buat penambahbaikan dengan dekat produk yang sedia ada, kamu boleh hasilkan satu produk yang boleh menguntungkan kepada kamu dan juga pelanggan. Okey, cikgu pergi masuk kepada tajuk yang kita akan pelajari hari ini iaitu bab 2. Okey, kita sudah masuk kepada bab 2, okey, pembangunan produk. Hari ini kita akan belajar tentang macam mana cara untuk kita menghasilkan produk. Okey, sudah? Sudah? Okey, kalau sudah letak penggilap kasut Magic tu dekat atas meja. Okey, semua tengok sini. Okey, hari ini kita akan masuk kepada subtopik 2.1.1 di mana kita akan menyatakan produk yang ingin dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan project brief. Cikgu, apa tu kajian keperluan pelanggan? Cikgu, apa tu project brief? Okey, sabar. Cikgu akan terangkan satu-satu dekat kamu. Apa itu project brief, apa itu borang keperluan pelanggan. Cikgu akan bagi tengok kamu. Okey, sebelum tu, penghasilan produk tu apa? Macam mana cara kita menghasilkan satu-satu produk? Dengan kita mengadakan satu aktiviti dalam menghasilkan satu produk ataupun idea baharu. Kalau sebelum ni, penggilap kasut tu berbentuk seperti biasa, tapi kamu jadikan penggilap kasut tu menjadi luar biasa dengan kamu tambah baik, kamu tambah aplikasi teknologi yang sesuai dekat kamu punya penggilap kasut. Okey, kamu akan mengubah suai produk sedia ada. Contohnya kamu menginovasikanlah. Contoh, sebelum ni kamu kayu basikal kan? Tapi selepas kamu menginovasikan basikal tu, wujudlah satu produk yang dinamakan basikal elektrik. Macam tu. Okey? Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita membangun produk baru adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Okey. Cikgu tanya kamu, ada berapa
langkah dalam kita menghasilkan satu-satu buah produk. Ada 8. Okey, langkah yang pertama apa dia? Kajian keperluan pelanggan. Lepas kita buat kajian keperluan pelanggan, kita akan buat penyelesaian masalah inventif. Lepas tu baru kita masuk kepada project brief. Lepas tu kita akan buat penjanaan. Penjanaan idea ni kamu akan melakukan satu sumbang saran. Kamu akan berkumpul dengan satu meja misalnya di antara pelanggan, peneka bentuk dan penghasil projek. Okey, kemudian kamu akan buat lakaran idea. Kamu akan buat 3 lakaran sekurang-kurangnya. Lakaran pertama, lakaran kedua dan lakaran ketiga. Daripada 3 lakaran ni kamu akan ada satu lakaran pilihan. Kamu akan pilih di antara 3 ni. Lakaran mana yang kamu guna untuk menghasilkan produk yang kamu mau buat. Lepas tu baru kamu hasilkan model iaitu produk yang kamu mau buat. Okey? Lepas kamu hasilkan satu model ni, lepas berjaya model tu dihasilkan seperti ini ataupun projek yang kamu mau buat tu, kamu akan uji dia. Sama ada projek ni aplikasi teknologi yang kamu letak dekat dalam tu berfungsi atau tidak. Kamu letak contohnya kamu letak gear motor 80 dekat dalam, bateri. Sama ada kamu tengok penggilap kasut magic yang ada dekat kamu, ada yang hidup, ada yang tak kan? Kita tengok balik. Sebab tu kita perlu adakan pengujian ataupun kita buat penambahbaikan dekat produk sedia ada. Selepas tu baru kita buat pendokumentasian. Okey. Ini adalah kaedah mendapat maklumat bagi produk di mana kita akan membuat kajian keperluan pelanggan. Untuk kajian keperluan pelanggan, dia ada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama adalah bahagian di mana kamu perlu settlekan tentang maklumat pelanggan. Di mana maklumat pelanggan tu adalah siapa? Betul, pembeli, sasaran kamu. Contohnya kamu buat penggilap kasut ni, jadi siapa sasaran kamu? Cikgu. Logikah kalau kamu jual penggilap kasut ni untuk gilap kasut apa? Bukan kasut sekolah kan? Untuk gilap kasut kulit. Jadi logikkah kamu jual dengan pelajar? Ataupun kamu jual dengan makcik-makcik kantin yang pakai selipar, tak kan? Jadi sasaran kamu siapa? Guru besar, pengetua, penjawat awam, yang pakai kasut kulit lah. Okey? Jadi maklumat pelanggan tu kamu isi tentang sasaran kamu. Okey, kedua. Untuk bahagian B pula, kamu akan buat tentang latar belakang produk. Latar belakang produk di mana kamu perlu letak nama produk yang kamu gunakan. Contoh, kamu buat penggilap kasut magic, kamu letaklah penggilap berus kasut. Kemudian kamu letak ciri produk yang digunakan. Apa ciri produk yang digunakan? Kalau sebelum ni, okey, kamu kena faham ya, untuk bahagian latar belakang produk, ini latar belakang produk yang sedia ada, belum ada penambahbaikan. Jadi kamu letak maklumatnya, nama produk berus kasut. Maksudnya kamu letak yang sedia ada. Lepas tu ciri produk berus kasut dan bulu sintetik. Kan? Yang sebelum ini, dia guna bulu sintetik kan? Dengan bentuknya yang segi 4. Lepas tu, kamu akan mengapakah produk yang digunakan? Untuk apa? Untuk apa tujuan fungsi itu? Sudah semestinya untuk menggilap. Okey, untuk menggilap kasut. Apa kebaikan produk yang sedia ada? Produk yang sedia ada itu apa kebaikannya? Untuk menggilap kasut lah, boleh menggilap kasut. Sebab dia belum ada penambahbaikan yang dibuat. Okey, kelemahannya apa? Bila kamu gilap kasut menggunakan produk yang sebelum ni, tangan kamu cepat lengur lagi. Kamu bazir banyak masa, kan? Sebab apa tangan kamu cepat lengur? Sebab masa kamu letak ataupun kamu gosok tu, tangan kamu tak sekatah masa kamu menggosok untuk setiap bahagian. Jadi dengan itu kamu akan tambah dekat penambahbaikan. Bahagian C kamu akan buat penambahbaikan di mana kamu akan letak apa yang boleh ditambah baik daripada produk yang sebelum ni. Jadi kamu rasa apa yang kamu perlu buat? Kalau sebelum ni produk kamu tu buat tangan kamu lengur, jadi apa yang kamu boleh buat? Kamu tengok balik produk penggilap kasut magic yang cikgu bagi tu. Okey. Diorang tambah apa? Diorang tambah sebelum ni span kan? Sebelum ni apa? Sebelum ni bulu sintetik. Jadi diorang tukar kepada span.
Supaya apa? Supaya apabila kita gilap kasut, permukaannya rata. Okey, lepas tu diorang tukar bentuk. Diorang tukar bentuk modul ni. Jadi bentuk begini. Supaya tangan kamu tidak mudah lenguh. Okey, lepas tu dekat dalam ni ada aplikasi teknologi yang telah digunakan. Okey, cikgu bagi tahu dekat kamu, nanti bila kamu hasilkan satu-satu buah produk, kamu sekurang-kurangnya kena tekankan sekurang-kurangnya kena ada 2 aplikasi teknologi dekat dalam tu. Contohnya aplikasi mechanical, elektrika, elektronika. Macam ni apa-apa dia dekat dalam tadi kamu tengok. Ada motor AC, ada gear, ada bateri. Okey, bateri tu dekat mana? Okey, bateri tu komponen apa? Komponen sistem elektrikal. Okey, itu untuk kaedah kajian keperluan pelanggan. Kajian keperluan pelanggan ni sebenarnya adalah satu instrumen ataupun satu borang di mana kamu kena isi. Okey. Yang pertama, bagi memastikan keperluan kehendak pelanggan dipenuhi. Sebab itulah kita buat kajian keperluan pelanggan. Kita buat kajian keperluan pelanggan untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. Kedua, kita buat kajian keperluan pelanggan ni adalah untuk menghasilkan idea reka bentuk yang lebih meyakinkan pelanggan. Okey, kriteria cikgu sudah bagi tahu tadi. Maklumat pelanggan kita untuk menghasilkan produk yang tepat dan sesuai dengan pelanggan ataupun kumpulan sasaran kita. Latar belakang produk, kita letak jenama, fungsi, kekuatan dan kelemahan produk. Dekat bahagian penambahbaikan, kita akan memperoleh pandangan pendapat tentang produk yang sedia ada. Okey, yang seterusnya. Seterusnya adalah proses penyelesaian masalah inventif. Di mana kita untuk proses penyelesaian masalah inventif, kita akan kenal pasti masalah inventif. Lepas tu kita akan bina model fungsi dengan garisan interaksi. Dengan kita tunjukkan kedudukan punca masalah. Kemudian kita akan tentukan jenis percanggahan fizikal sama ada kita buat pemisahan masa ataupun pemisahan luang. Kemudian kita pilih prinsip inventif yang sesuai dan hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Okey, itu untuk penyelesaian masalah inventif. Penyelesaian masalah inventif, kaedah penyelesaian masalah secara sistematik. Kamu akan selesaikan masalah secara sistematik. Penyelesaiannya telah dikenal pasti terlebih dahulu dan bukan berdasarkan idea spontan daripada individu atau kumpulan. Penyelesaian masalah inventif merupakan proses yang diulang. Okey, kenapa kita perlu ulang-ulang? Supaya untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik, cepat dan menjimatkan. Okey? Okey, untuk penyelesaian masalah inventif langkah yang keberapa? Dalam kita menghasilkan satu produk, contoh, kajian keperluan pelanggan. Yang pertama kan, penyelesaian masalah inventif, langkah yang kedua. Okey? Jadi kita sudah terangkan tentang 2 langkah. Okey, seterusnya project brief. Apa itu project brief? Project brief ialah proses perbincangan awal antara pengurus projek. Ini yang cikgu bagi tahu tadi. Perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan dan turut dihadiri oleh pereka bentuk. Okey, pereka bentuk berperanan menterjemahkan idea, reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran ataupun contengan. Okey. Jadi cikgu sudah bagi penangan tentang penyelesaian masalah inventif, kajian keperluan pelanggan dan project brief. So, sekarang kamu sudah dibahagikan kepada kumpulan masing-masing kan? So, cikgu minta setiap ketua kumpulan datang pergi depan, ambil pen marker dengan satu kertas major yang cikgu sudah sediakan. Okey, ketua kumpulan saja yang maju ke depan. Satu. Okey, duduk. Okey. Kamu bincang dalam kumpulan sebab lepas ni cikgu akan minta kamu bentang hasil apa yang kamu telah buat. Okey? Cukupkah? Siapa lagi belum dapat? Oh, sorry, marker pen. Siapa cikgu belum bagi marker pen tadi?
Ada lagi belum dapat? Belakang sudah dapat? Siapa belum dapat? Okey, kamu sudah dapat satu kertas mahjong dan satu pen marker. Jadi dekat situ kita akan buat satu aktiviti. Aktiviti di mana kita perlu kejap eh. Kita akan buat aktiviti klien misteri. Okey? Faham? Cikgu ada satu situasi. Okey. Okey, tengok ni. Aktiviti kita kali ni cikgu namakan aktiviti klien misteri. Jadi setiap daripada kamu ada situasi yang sama. Situasinya adalah, cikgu tulisnya di depan supaya kamu tengok. Okey, situasinya okey, seorang pelajar sering kehilangan alat tulis. Okey, kehilangan alat tulis di dalam beg yang berselerak. Okey, jadi ini adalah situasi kamu dalam beg. Okey, ni situasi kamu. Jadi, murid kamu setiap kumpulan perlu mengenal pasti masalah pengguna, keperluan pengguna, kehendak pengguna, fungsi produk dan sasaran pengguna. Okey, dekat dalam kertas mahjong kamu tu kamu buatlah peta minda kah, bentuk pokok kah apa, tapi kamu kena ada kenal pasti perkara-perkara yang cikgu bagi tahu tadi. Kejap lagi cikgu akan tulis perkara begitu, lepas tu kamu buat dalam satu peta minda. Okey? Kumpulan mana paling kreatif nanti cikgu bagi hadiah. Okey, yang pertama kamu kena ada masalah pengguna. Siapa masalah pengguna? Bukan, masalah pengguna tu apa? Ada dekat tengok situasi kamu. Apa masalah pengguna? Okey, kemudian kamu tengok keperluan pengguna. Keperluan pengguna. Okey, yang ketiga, kehendak pengguna. Lepas tu, fungsi produk yang kamu akan buat berdasarkan situasi itu. Dan yang kelima, sasaran pengguna. Okey. Okey, ini dia. Jadi dekat kamunya kertas mahjong tu perlu ada 5 perkara yang cikgu sudah tulis dekat depan ni. Situasinya seorang pelajar sering kehilangan alat tulis di dalam beg yang berselerak. Jadi kamu kenal pasti apa masalah pengguna pertama sekali. Lepas tu keperluan pengguna. Apa keperluannya? Lepas tu kamu kena tahu apa kehendak, apa yang dimahukan oleh pengguna.
So, bila kamu hasilkan satu produk untuk menyelesaikan masalah ni, apa fungsi produk yang kamu hasilkan tu? Kemudian sasaran pengguna, macam cikgu beritahu, kalau kamu buat rak pensel, siapa sasaran kamu? Kamu jual dengan siapa? Okey? Okey, cikgu bagi kamu 5 minit begitu, kamu siapkan, kemudian kita akan buat pembentangan. Cikgu akan pick secara random kumpulan yang cikgu suruh pergi depan, nanti kamu akan buat pembentangan dekat depan. Okey, cikgu masa kamu 5 minit untuk berbincang. Kalau ada masalah apa-apa, tanya cikgu. Kalau tak faham. Kamu buat cantik-cantik, kamu buat peta minda tu bentuk bubble-bubble kah, bentuk pokok-pokok kah? Iya, kalau ikut kamu, ikut kreativiti kamu lah, sama ada kamu buat. Contoh, cikgu bagi contoh ya. Contoh, masalah pengguna yang mana? Masalah pengguna. Apa masalah pengguna? Alat tulis. Kamu tengok situasi. Itu adalah masalah kan, kamu tahu. Lepas tu keperluannya. Apa keperluan pengguna? Bila dia sudah tengok ada masalah, jadi apa keperluannya? Jadi dia mau satu produk yang untuk dapat selesaikan masalahnya. Apa produk yang kamu boleh buat? Contoh, tempat simpan alat tulis yang teratur lah. Ya, betul. Betul. Satu cikgu bagi contoh kamu hari tu. Lepas tu kehendak pengguna, diorang mau apa? Kehendak tu apa yang diinginkan oleh pengguna? Sama ada produk yang kamu hasilkan ringan kah, berat kah, begitu. Faham? Lepas tu fungsi kamu tahu kan? Kalau kamu hasilkan satu produk ikan bentuk, apa fungsinya? Fungsinya untuk apa? Ya, boleh. Beginilah. Ikut kreatif masing-masing ya. Ikut kreativiti masing-masing. Siapa yang tak faham bagi tahu cikgu? Faham? Boleh? Yang masalah pengguna itu kan kita tulis punya dia ada. Ya, masalah pengguna. Kamu tengok situasi. Seorang pelajar sering kehilangan alat tulis di dalam beg yang berselerak. Apa masalahnya? Hilang pen. Kunci berselerak kan. Lepas tu dia punya keperluan pengguna apa? Bila dia orang tahu ada satu masalah, apa dia perlu buat? Menyelesaikan masalah dengan membuat tempat alat tulis supaya tempat benda tu tidak berselerak. Lepas tu kehendak pengguna tu adalah di mana kamu perlu hasilkan benda yang contoh, cikgu mau kau hasilkan satu rak pensel. Tapi rak pensel tu cikgu mau yang ringan-ringan, yang mudah dibawa. Itulah kehendak pengguna. Faham? Sebelah ni boleh faham? Kumpulan Alexia boleh faham? Kalau tak faham bagi tahu. Tidak faham kan? Kan? Okey. Cikgu bagi tahu. Situasi apa situasi? Okey, tulis. Jadi masalahnya apa? Kehilangan alat tulis di tempat berselerak apa yang macam cikgu tunjuk hari tu. Ada kan? Kemudian apa keperluan pengguna? Bila kamu sudah tahu ada tempat alat tulis yang berselerak, apa yang perlu kamu buat? Dan kamu hasilkan satu tempat simpan alat tulis. Jadi itulah dia punya keperluan. Kehendaknya macam mana? Contoh cikgu mau beli kau punya ni. Cikgu mau yang ringan, yang cantik, yang kemas gitu. Kau hendak. Kehendak itu. Ya, peta minda macam gitu. Tengoklah buatlah pokok-pokok ke, bubble-bubble ke. Lepas tu tahu fungsi. Bila kamu buat satu produk, tahulah macam gini. Ini fungsinya untuk apa? Ada fungsi menghilap kasut, lepas tu ada ni kan. Fungsi. Lagi satu sasaran. Sasaran cikgu sudah terangkan. Siapa sasaran kamu? Pensel siapa yang akan beli? Okey, faham? Yang ini boleh? Boleh. Okey, semangat sikit. Jangan ada semangat ni. Ya, betul. Satu itu masalah pengguna, lagi tempat kamu berselerak. Yang kedua, Afiq okey Afiq? Okey. Okey, yang kedua, keperluan pengguna tu macam mana? Bila kamu tahu sudah masalah pen kamu berselerak, keperluan kamu apa? Macam mana kamu selesaikan masalah tu? Dengan kamu buat satu tempat alat tulis.
Tempat alat tulis. Begitu cara untuk kamu selesaikan masalah. Itu adalah keperluan pengguna. Jadi kehendak pengguna macam mana? Okey, cikgu mau beli kau punya rak pensel. Jadi cikgu mau yang ringan, yang mudah dibawa. Itu kehendak. Itu kehendak pengguna. Yang ringan, yang mudah dibawa, yang kemas, yang ada cat-cat, yang ada kemasan. Itu kehendak. Fungsi tahu? Fungsi betul. Last sekali, sasaran. Sasaran cikgu siapa beritahu? Tahu? Siapa kamu jual dengan siapa? Pelajar boleh, ibu bapa boleh. Faham? Boleh? Kerjasama ya. Sama. Sini boleh. Ada Zahira. Okey. Situasinya. Seorang pelajar sering kehilangan alat tulis. Jadi yang pertama sekali, perkara yang pertama cikgu mau apa? Masalah pengguna. Jadi apa masalahnya? Sering kehilangan ataupun dia punya alat tulis tu hilang ataupun berselerak. Jadi macam mana kita mau selesaikan masalah tu? Keperluan pengguna, apa dia keperluan pengguna? Jadi kita menghasilkan kotak pensel ataupun rak pensel, apa alat tulis kan. Lepas tu kehendak pengguna macam mana? Kehendak. Cikgu datang pergi beli tempat kamu. Cikgu semestinya cikgu mau yang, cikgu mau rak pensel yang kemas, yang ringan, yang mudah dibawa, itu kehendak pengguna. Cikgu sebagai pengguna, cikgu mau yang, apa yang cikgu mau? Kehendak. Fungsi tahu fungsi? Fungsi tahu, sasaran tahu kan? Boleh, daripada kamu. Ada, ambil depan. Tahu sudah kan? Sama kah? Apa? Okey, keperluan pengguna. Okey, masalah tahu. Masalah tahu. Keperluan adalah kamu ada masalah. Macam mana kamu mau selesaikan masalah kamu tu? Itu keperluan pengguna. Macam mana kamu selesaikan masalah kamu? Masalah kamu alat tulis berselerak. Jadi cara untuk keperluan pengguna, dia mau macam mana kamu selesaikan masalah dia? Kamu wujudkan satu produk seperti alat tulis supaya kamu punya alat tulis tidak berselerak. Lagi lepas tu kehendak pengguna apa? Kehendak pengguna. Kalau cikgu beli, ada 2 tempat pensel. Cikgu sudah semestinya cikgu mau beli yang kemas, yang mudah dibawa, yang ringan. Itu kehendak pengguna. Kehendak pengguna tu macam keinginan cikgu mau beli yang mana satu. Ya, cikgu mau pilih. Contohlah ada 2 alat tulis, satu yang ada corak, satu yang tidak corak. Cikgu mesti cari yang menarik kan. Itu kehendak. Okey, fungsi tahu? Fungsi untuk apa? Penggilap kasut untuk menggilap kasut. Alat tulis untuk menyimpan alat tulis. Sasaran? Kamu jual dengan siapa? Ibu bapa boleh. Ibu bapa boleh. Nanti kamu terangkanlah. Boleh? Dapat sudah? Kalau ada yang dah faham, bagi tahu cikgu ya. Bahasa pengguna itu di situ. Kehilangan pengguna. Boleh? Ingat. Keperluan pengguna. Keperluan pengguna macam mana? Ingat, keperluan pengguna tu macam mana kamu selesaikan masalah tu? Dengan kamu buat apa? Dengan apa? Kamu tahu sudah pensel. Okey, ni pensel. Cikgu minta izin ya. Okey, pensel. Berselerak. Jadi apa yang kamu perlu buat? Keperluan pengguna. Dia mau apa? Dia mau kamu cipta alat pensel, tempat penyimpanan pensel. Contohlah rak pensel. Kamu bagi tahu lah nama pensel tu nama apa. Macam ni kan, penggilap kasut magic kan, namakanlah benda tu. Pun boleh. Sorry ya. Penyimpanan pensel magic ke apakah gitu. Lepas tu kehendak pengguna macam mana? Mudah dibawa, ringan. Contoh ada 2 ni. Cikgu akan bandingkan yang mana satu kemas, yang mana satu cantik, yang sesuai untuk cikgu. Contoh cikgu punya banyak barang kan, jadi cikgu ambil yang besar sikit. Tu kehendak cikgu. Contohlah cikgu ada banyak barang alat tulis. Takkan cikgu mau ambil yang kecil. Mesti cikgu mau ambil yang besar. Itu kehendak pengguna. Okey? Kehendak pengguna tu, apa yang pengguna mahu sebenarnya? Jadi kamu perlu buat berdasarkan apa yang dia mahu.
Diam. Ni. Ni. Buat sama-sama sana. Ini kecil. Sasarannya. Boleh? Tidak ada masalah? Tidak ada masalah, boleh? Kamu boleh, sasaran kamu boleh bagi lebih. Dan semestinya satu je. Boleh bagi cikgu, guru-guru. Guru-guru pun ada pencil box, cikgu pun ada pencil box. Kau tengok cikgu dekat bilik guru, pensel berselerak, kamu jual dengan cikgu. Belajar boleh, ibu bapa pun boleh. Okey, cikgu bagi masa 3 minit lagi ya. Lepas tu cikgu suruh dia bentang dekat depan. Jangan rosakkan. Masalah kamu tulis ya di kas-kas, sebab nanti kamu terangkan, kamu yang terangkan nanti dekat depan. Contoh, masalahnya apa? Alat tulis dalam beg berselerak. Itu je pun boleh. Nanti yang masa kamu terangkan tu baru kamu panjang ke situ. Sini kamu letak poin-poin sahaja, poin-poin. Dapat panjang-panjang, dapat kamu buat karangan di situ. Okey, pelajar 3 minit lagi. Cikgu bagi masa 3 minit. Nanti cikgu pick random ya. Cikgu pilih mana-mana kumpulan. Ini hendaknya kita hendak menambahkan corak, boleh kan corak ini? Si produk untuk membuat alat tulis agar tidak berselera kan dalam beg. Untuk membuat alat tulis agar tidak berselera kan. Agar tidak berselera kan. Alat tulis supaya tidak berselera kan. Supaya tidak berselera. Kenapa? Sudah siap belum? Menambah corak pada tempat alat tulis agar menarik. Kamu buat poin-poin je dulu. Nanti dekat depan baru kamu bentangkan betul. Poin-poin. Yang penting kamu ingat. Kamu kumpulan 1 ya. Kumpulan 1. Sini kumpulan 2. Sini kumpulan 3. Sini kumpulan 4. Sini kumpulan 5. Sini kumpulan 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak apa-apa, kamu buat poin-poin dulu. Nanti dekat depan baru kamu bentang betul-betul. Kamu buat poin-poin je dulu dekat sini. Yang penting kamu faham. Nanti dekat depan baru kamu bentangkan betul-betul. Ya. Keperluan pengguna. Macam mana kamu selesaikan masalah tu? Dengan kamu cipta satu produk untuk supaya kamu lepas ni kamu punya pensel tu nak berselerak sudah. Kami mau membuat kotak pensil yang hias. Ya, yang penting kau ada tujuan untuk simpan alat tulismu tu. Yang berhias ni kamu letak dekat bahagian kehendak pengguna. Tengok kehendak pengguna tu mau macam mana. Sama ada dia mau, kalau dia punya pensilnya banyak, dia letaklah dekat kehendak pengguna, dia buatlah pensel box yang banyak lagi. Pensel box yang besar supaya dapat isi banyak ni. 2 minit. 2 minit boleh. Kalau 2 minit tak boleh, tak payah. 2 minit. Pergi cepat.
Sandi, berat baby. Oh. Okay, cepat. Jangan lambat dah. Habis jangan kau meround-round lagi. Tulis kat situ supaya kena pengguna mahu kotak pensel yang besar ataupun kotak pensel yang kemas. Sudah siap? Sudah? Okey, sikit lagi. Ya, begini boleh. Nanti kamu terangkan je ya. Depan. So siap kan? Sudah. Okey, kumpulan 1 sudah siap. Ini sudah siap? Okey, kumpulan 5 sudah siap. Okey, 2 kumpulan sudah siap. Tinggal tunggu 4 kumpulan lagi. Sudah siap sikit lagi. Kumpulan 6 sikit lagi. Kumpulan awal dekat belakang. Alexia sudah? Satu lagi kan? Okey. Apik. Sudah siap sikit lagi. 4. Fungsinya untuk apa? Untuk meletak alat tulis yang selalu hilang. Betul? Lepas tu sasaran? Dan saya beritahu kan? Okey, cepat. Kumpulan lain sudah siap ni, tinggal tunggu beberapa kumpulan je lagi. Bolehlah. Yang penting idea keluar. Sudah? Sudah? Sudah kan? Sudah? Sudah? Hah? Menyimpan alat tulis dengan kemas dan teratur pun boleh. Sistematik pun boleh. Lepas tu sasaran, sudah kan? Sasaran nanti kalau dah sempat kamu cakap je lah dekat depan sasaran yang sempat. Ni sudah siap. Tinggal kumpulan ini lagi belum. Cepat. Cepat. Dapat nanti kau cakap je. Udah pensel bercorak. Cepat, lepas tu fungsi lagi. Okey, kelas. Okey, dengar. Sebabkan, okey. Belajar 3H. 3 hidayah. 3 hidayah. Okey, tengok sini semua 3 hidayah. Okey, kalau cikgu mau tunjuk lagi beberapa kumpulan nanti lambat. Okey, jadi dekat sini cikgu akan teruskan dulu dekat kumpulan-kumpulan yang sudah siap. Okey, dengar. Okey, siapa mau bercakap? Okey, siapa mau bercakap? Siapa mau bercakap, cikgu bagi dia bercakap dekat depan. Ada yang mau bercakap? Sabar, nanti cikgu bagi kamu buat pembentangan. Nanti masa cikgu bagi kamu buat pembentangan, masa tu kau bercakap. Okey, sekarang di sini cikgu ada spin the wheel. Jadi cikgu akan pick secara random guna teknologi aplikasi spin the wheel ni. Kita tengok mana-mana kumpulan yang bertuah, okey? Cikgu sudah tentukan tadi, ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, 4, 5 dan 6. Okey? Okey, kita tengok kumpulan yang pertama. Kumpulan pertama, supaya adil, mana-mana kumpulan yang dipik, okey, pergi dulu. Okey, tak payah nanti cikgu nak mau ada. Cikgu dorang dulu nak mau. Ini supaya adil. Okey, tengok. Kumpulan mana? Okey, kumpulan 1. Kumpulan 1 mana, Aiman? Kumpulan Aiman bentang dulu. Dia pegang. Ada 5 perkara yang cikgu suruh buat tadi. Okey. Berdiri. Depan.
Okey, yang lain tengok ya. Okey, dengar. Yang lain tengok. Kalau ada soalan, nanti kamu boleh tanya dekat orang. Kenapa ni? Okey. Yang lain fokus. Hello. Yang lain tengok dekat depan. Bagi salam, lepas bagi tahu. Okey, yang lain tengok depan. Kumpulan 4 tengok depan. Kumpulan 5. Kumpulan 6. Kumpulan 1. Kumpulan 3. Okey, sudah. Kalau ada yang bercakap, cikgu suruh dia ke depan ya. Cikgu suruh dia orang terangkan balik apa yang dia orang cakap. Okey, boleh teruskan. Kuat lagi. Apa depan? Okey, yang lain boleh dengar? Okey, kuat lagi. Diorang dengar. Tak payah malu. Sebab diorang pun akan membentang nanti. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan masalah pengguna. Okey. Perkara yang pertama apa dia? Yang pertama masalah pengguna ialah sering kehilangan alat tulis. Jadi, diorang punya masalah pengguna adalah sering kehilangan alat tulis berdasarkan situasi yang cikgu letak tadi. Alat tulis yang berselerak. Okey, diorang punya masalah selalu kehilangan alat tulis. Okey, perkara seterusnya. Keperluan pelanggannya ialah Kuat sikit. keperluan pengguna ialah tempat alat tulis. Jadi maksud kamu keperluan pengguna memerlukan tempat alat tulis supaya alat tulis tidak berselerak lagi. Okey, perkara yang ketiga. Kehendak pengguna menambah corak tempat alat tulis. Okey, dengar. Pada tempat alat tulis agar menarik di mata pelanggan. Okey, diorang punya kehendak pengguna maksudnya pengguna tu minta alat tulis yang bercorak supaya lebih menarik di mata pelanggan. Okey, itu dia punya kehendak pengguna. Okey, seterusnya perkara keempat. Fungsi produk untuk menyimpan alat tulis supaya tidak berselerak. Fungsi produk diorang sudah semestinya adalah untuk menyimpan alat tulis supaya tidak berselerak. 3H. 3H dengar. Okey, perkara terakhir. Orang pengguna, pelajar dan guru. Siapa sasaran kamu? Kamu mau jual dengan siapa? Okey, jadi diorang punya produk tu diorang mau jual dengan pelajar dengan guru. Okey, boleh faham? Okey, terima kasih kumpulan 1. Sekarang kita akan pergi kumpulan yang kedua. Okey, cikgu dah kena pick semua kumpulan sebab nanti ambil masa. Mungkin cikgu akan ambil lagi 2 kumpulan. Ataupun 1 kumpulan lagi. Okey, tengok. Okey, kumpulan kedua. Kamu? Sabarlah ikut nasib cikgu. Mungkin kamu bertuah hari ni kan? Kumpulan kedua. Ada kumpulan yang mau membentang tapi mungkin diorang tak seberapa bertuah pula hari ni kan? Macam kumpulan-kumpulan perempuan diorang mau membentang tapi dia ada luck. Dapat insyaAllah mungkin next class kamu ada luck. Okey, kumpulan kedua. Okey. Kumpulan kedua. Okey, jangan malu-malu, bagi salam, kuatkan suara. Pastikan kawan-kawan yang lain dengar. Cikgu nak mahu kamu bercakap berbisik-bisik. Okey. Tadi dekat belakang kau boleh keluar suaramu kan? Takkan dekat depan kau tak boleh keluar suaramu? Sini. Jangan berhimpit-himpit situ. Sini. Okey, bagi salam. Aras. Okey, dengar. Sabar. Okey, kumpulan yang lain dengar. Okey, sudah. Kumpulan 4. Ada yang mau bercakap? Ni kumpulan 6. Tengok depan. Okey, dengar. Kumpulan 1, dengar. Okey.
Okey, teruskan. Masalah pengguna, kehilangan pen, beg yang berselera. Okey, masalah pengguna kehilangan pen di dalam beg yang berselera. Okey, yang kedua. Keperluan pengguna membuat kotak pensel yang berhias. Kotak pensel mempunyai ruang yang besar. Okey, dorang buat tempat pensel yang berhias. Lepas tu dorang buat tempat pensel tu lebih besar. Itu keperluan pengguna sebab mungkin sebab pensel tu lebih banyak menyebabkan pensel tu berselera. Okey, yang ketiga, perkara ketiga. Kehendak pengguna, dia mau macam mana? Kehendak. Okey. Ketiga. Okey, dorang hasilkan satu produk kotak pensel yang bercorak supaya menarik perhatian ataupun mengikut kehendak pelanggan. Okey, lepas tu dorang gunakan kulit haiwan. Kotak pensel gunakan kulit haiwan. Tapi kamu kena ingat, nanti untuk penghasilan produk, kita kena terapkan aplikasi-aplikasi teknologi. Tapi ini cikgu lebih kepada kehendak dan keperluan pelanggan, okey? Nanti kita akan masuk ke aplikasi teknologi untuk bab dan seterusnya. Okey, nombor 4. Fungsi produk. Fungsi produk sudah semestinya untuk menyimpan pensel. Yang kenapa ke belakang tu? Okey, seterusnya. Okey, fungsi dorang untuk menyimpan pensel supaya tidak berselera. Okey, sasaran kamu siapa? Kamu jual dengan siapa? Murid, guru, pekerja. Okey, dorang mau jual dengan murid, guru dan juga pekerja. Pekerja macam mana? Pekerja dekat mana? Pekerja ada banyak. Satu, pekerja kantin, pekerja pejabat. Kamu jual dengan masih kantin kah? Nah, dorang perlukan alat tulis kah? Tak kan? Jadi kamu jual dengan pekerja macam apa? Macam siapa? Pekerja-pekerja yang duduk dekat pejabat. Okey, faham? Okey, semua boleh faham? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan 2. Okey, cikgu pick satu lagi lah. Sebab cikgu dah puas hati. Sebab kumpulan perempuan dah kena. Kalau cikgu boleh pilih, cikgu pilih. Okey, yang terakhir yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, akhirnya kumpulan 6. Cikgu tahu kumpulan ke-5 mau bentang tapi mungkin kamu dah bertuah kan? Tak apa-apalah. Kumpulan ke-6 silakan maju ke hadapan. Ramai yang Okey, boleh. Okey, boleh. Teruskan. Kumpulan ke-6. Ramai yang bersemangat mau bentang tapi cikgu pun ada kekangan masa. Jadi cikgu kena ikut masa cikgu. Okey, kumpulan 1. Okey, kumpulan 2. Bertendang kumpulan 2. Okey. Okey, kumpulan 4. Okey, dengar. Okey. Okey, boleh teruskan. Okey, teruskan. Ni duduk. Siapa ni? Duduk. Okey, cikgu dah dengar. Okey, yang lain boleh dengar? Okey, kuat sikit. Kamu tengok dorang buat hasil pembentangan dorang. Tengok dorang hias macam mana. Cantik dah cantik. Angkat sikit. Tengok tu. Macam cermin kan? Dorang kreatif sikit. Okey. Perkara yang pertama, masalahnya apa? Masalah pengguna. Apa masalahnya? Sering kehilangan? Sering kehilangan alat tulis, pensel. Okey, yang kedua, perkara kedua. Apa yang diperlukan oleh pengguna? Bila ada wujudnya satu masalah pensel berselera, banyak pensel yang hilang. Jadi macam mana diorang mau selesaikan masalah tu dengan buat kotak pensel? Okey. Perkara ketiga. Kehendak pengguna. Pengguna tu mau tempat pensel yang macam mana?
Diorang mau ringan yang besar sebab senang dibawa ke mana-mana. Okey, sebab ringan. Okey, perkara keempat, fungsinya untuk apa? Fungsi produk yang kamu buat tu untuk apa? Untuk menyimpan alat tulis dan sasaran kamu? Nah, diorang akan jual dengan murid sekolah. Okey, terima kasih kumpulan 6. Okey. Maukah? Okey, Kak Cikgu bagi peluang lah dekat kumpulan last. Okey, kumpulan 5. Kau tahu? Sabar, kumpulan 5 lah. Diorang betul-betul mau ni. Oh, semangat. Sabar. Lepas ni cikgu ada aktiviti lain lagi. Sabar. Aktiviti lain. Cikgu ada 2 aktiviti lagi. Tak boleh cepat. Mantap. Okey, ni pun cantik lah. Diorang punya Sirap pening. Okey, sudah? Okey, angkat. Kamu tengok persembahan. Okey. Yang lain dengar. Tengok, lagi satu tengok persembahan diorang punya kertas mahjong. Cantik tak cantik? Cantik kan? Okey. Kumpulan 5. Silakan. Assalamualaikum kawan-kawan kumpulan 5. Okey, daripada kumpulan 5. Ingin memperkenalkan tentang seorang pelajar yang sering kehilangan alat tulis sedangkan dia yang berselera. Okey. Pertama, masalah tidak ada bekas untuk menyimpan alat tulis. Tidak ada bekas untuk menyimpan alat tulis berdasarkan situasi. Okey, nombor 2. Okey, jadi diorang cipta satu produk bekas pensel. Sebab masalah berdasarkan masalah dan situasi yang telah ditetapkan. Okey, nombor 3. kehendak bekas pensel perlu berwarna dan berteknologi. Okey, diorang cakap kotak pensel perlu berwarna dan berteknologi. Macam cikgu bagi tahu, okey dengar. Macam cikgu bagi tahu, nanti untuk penghasilan produk kamu perlu letak sekurang-kurangnya 2 asas teknologi ya. Tapi cikgu belum ajar. Nanti untuk next class cikgu akan ajar aplikasi teknologi yang perlu kita letak dekat produk yang perlu kita hasilkan. Okey, yang keempat. Cikgu. Oh, Dia bermaksud cikgu. okey. Mantap. Apa dia? Oh. Ataupun boleh tekan tombol kita buka sendiri. Okey, kumpulan ni bagus ya sebab diorang sudah terapkan teknologi dekat diorang punya produk. Okey, seterusnya. Fungsi produk untuk menyimpan alat tulis. Okey. Sasaran kamu? Okey, jadi diorang akan jual kepada murid-murid sekolah sebab diorang akan cipta satu produk alat tulis teknologi. Okey, terima kasih kumpulan 5. Sangat penerangan yang sangat baik, sangat lancar. Okey, terima kasih, sangat kreatif. Terima kasih banyak kumpulan 5. Okey, so kita sudah buat pembentangan tentang kehendak dan keperluan pengguna. Okey, boleh duduk tempat masing-masing dalam keadaan yang bersedia. Okey, cikgu ada aktiviti. Okey, untuk aktiviti seterusnya, cikgu akan minta kamu jawab dekat depan. Siapa boleh jawab, cikgu bagi 1 coklat. Boleh tak boleh? Boleh. Siapa ada keinginan mau jawab? Siapa dapat jawab dengan betul, cikgu bagi 1 coklat. Soalannya ni. Okey. Tengok ni. Cikgu mau, kenapa cikgu buat kuis word ni? Supaya cikgu mau uji kefahaman kamu tentang apa yang cikgu sudah terangkan daripada langkah penghasilan produk, projek brief, kajian keperluan pelanggan sampai kamu punya pembentangan. Okey, sekarang. Okey, tengok ni. Okey ni. Siapa boleh jawab angkat tangan ya? Ini individu. Okey, individu. Siapa boleh jawab angkat tangan?
Okay, ready? Okay, siapa boleh jawab? Angkat tangan. Pergi depan. Tekan sendiri. Okay, boleh? Atika? Okay, Atika. Okay, boleh jawab cikgu bagi satu gula-gula. Mahal coklat cikgu ni? Mahal. Sabar. Okey, betul. Penghasilan produk ialah aktiviti menghasilkan produk. Okey, ini senang. Ada 8 langkah penghasilan produk. Siapa tahu? Angkat tangan. Okey, tahu? Okey. Silakan. Ada 8 langkah penghasilan produk. Yang pertama, kajian keperluan pelanggan. Lepas tu apa dia? Okey, tengok dulu. Tengok. Renung. Okey, betul. Penyelesaian masalah inventif. Lepas tu ada pengujian dan penambahbaikan. Okey, makan duduk. Okey, yang ni susah sikit. Okey, ni. Project brief. Siapa boleh jawab? Betul, Afiq boleh? Okey, boleh. Okey, kalau boleh. Tahu jawabannya? Jawabannya apa? Ayo, Afiq. Sabar. Masa tu. Masa tu, Afiq. Betul, Pak. Betul. Okey, terima kasih Tania, Afiq. Okey, seterusnya. Okey, siapa boleh jawab? Okey. Okey, Man. Okey, project brief, lakaran akhir. Okey. Berikut merupakan kriteria pertimbangan utama dalam borang project brief kecuali apa? Kecuali? Siapa mau? Sudah awal. Siapa angkat tangan? Angkat tangan. Okey, ni last soalan. Okey, quality. Okey, dah apa-apa. Okey, nampaknya cikgu tengok kamu sudah sedikit faham tentang apa yang cikgu ajar hari ini. Habis sudah. Sebab soalan berikutnya adalah soalan tentang next class. Aplikasi teknologi yang kita perlu terapkan dengan kita punya penghasilan produk. Okey, cikgu ada tugasan terakhir untuk kamu. Okey, ni cikgu bagi satu orang satu ada 6 orang. Okey, kalau dapat kertas kamu boleh lengkapkan. Dapat kertas kamu boleh lengkapkan ni. Ini adalah tajuk tentang apa yang kita belajar hari ini tentang pembangunan produk, tajuk project brief. So belajar kan tadi cikgu Sorangan project brief? Ya kok. Tapi nanti cikgu ambil semua ya. Cikgu ambil semua kertas mahjong. Cikgu mau simpan.
Ya, apa? Ah, cakap. Cikgu, terima kasih. Okey, ni berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 orang. Dah sempat. Cikgu ada kekurangan mas lebih. Okey. Cikgu bagi kamu lembaran kerja tu. Lembaran kerja tu tentang project brief. Kamu perlu bahagian A isi tempat kosong. Lepas tu bahagian B kamu perlu buat padanan. Betul atau salah. Itu sahaja. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, 3H dengar sini 3H. 3H dengar sini. Okey. Cikgu sudah edarkan setiap seorang satu lembaran kerja. Sudah? Semua sudah dapat? Okey, dekat lembaran kerja tu, bahagian A kamu perlu isi tempat kosong. Bahagian B kamu perlu buat padanan sama ada tandakan sama ada betul atau salah. Lembaran kerja ni tentang project brief. Cikgu sudah terangkan tadi. Okey, sudah siap? Bagi tahu cikgu. Nanti kalau sudah siap kita akan bincang sama-sama kalau masih ada masa. Nama penuh kamu? Okay, cikgu ambil lah. Ni. Kumpul dengan cikgu ni. Mana? Awas kamu ada yang rosak. Mana? Cikgu benar, kalau benar cikgu dapat ini kan, apa yang boleh punya cikgu ada Baik, depan. Baik, baik. Okey. Aiman minta man kamu punya. Okey, duduk Afiq. Duduk Afiq. Mana penmu? Siapa ambil pen si Afiq? Mana kamu punya? Cikgu akan simpan. Cikgu akan frame ni. Ya, Pak. Baik. Tak apa-apa, cikgu simpan baik-baik. Dah ada, kamu dah bertua. Wow. Itu. Aras, cikgu Nisma panggil. Aras terus pergi ke bilik guru Cikgu Nisma panggil. Cikgu ambil ya. Cikgu frame. Kamu dah percaya cikgu? Cikgu kalau buat, cikgu buat betul-betul. Boleh cikgu? Boleh cikgu? Jadi lebih apa? Lebih modern. Bukan. Lebih apa? Lebih masuk. Nanti kalau sudah siap, kita bincang soalan sama-sama. Bintang jawapan sama-sama. Cuba buka project brief. Cuba buka buku teks. Dapat buat dulu, nanti kita bincang. Assalamualaikum.
Boleh buat. Cuba buat dulu. Nanti kalau kamu nak dapat, baru cikgu bantu. Usaha dulu cari jawapan dekat buku teks. Dekat buku aktiviti. Ya betul. Tanda. Kalau kamu rasa jawapannya betul, tanda dekat betul. Kalau saya tak apa ya? Kumpulan sini boleh? Tak boleh? Ada jawapannya tu. Usaha dulu cari jawapannya. Nanti kalau dapat baru cikgu bagi tahu jawapannya. Project brief khusus berapa? Ada. Ini masih bab 1. Ini project brief. Tadi pun dekat cikgu punya PowerPoint cikgu ada bagi tahu. Jadi tadi pun cikgu ada terangkan. Dapat try jawab dulu. Betul salah nanti cikgu betulkan. Tadi dekat aktiviti yang kamu buat tu pun ada jawapannya. Nombor 1. Project brief digunakan untuk mendapatkan apa? Lepas tu? Aplikasi project brief membantu proses pembangunan produk menjadi lebih tulis je dulu. Nanti kita betulkan. Bayangkan exam. Sudah siap? Okey. Sudah siap? Sudah siap? Pegang dulu kamu yang masing-masing. Nanti cikgu terangkan. Betul satu. Boleh Man? Dapat try usaha dulu. Kenapa tanya saya dah? Oh, mentang-mentang dia dapat A, kau tanya dia. Sudah siap? Bulan depan ada masa cek. Cikgu bulan depan. InsyaAllah ada insyaAllah. Ada. Bulan depan insyaAllah ada. Sini boleh? Boleh try dulu, usaha dulu cari jawapan. Nanti tak boleh, cikgu akan terangkan jawapannya. Kita buat semak sama-sama. Ya. Cikgu. Oh, cikgu sana kah? Bagus kumpulan kamu. Lepas ni insyaAllah boleh dapat A kan semua ni? Boleh kan? RBTA. Boleh ni sikit lagi ni. Ni pun sikit lagi. Aiman lagi 2 hari tu Aiman. 2 lagi marga kan? InsyaAllah A tu nanti. Apa yang kamu dah dapat? Project brief digunakan untuk mendapatkan apa? Ada kan jawapannya kan? Kamu je yang nak mau cari. Okeylah. Sudah? Azira pun masih terkapai-kapai Mana? Nombor 3 pun boleh. Lebih kurang. Cikgu time cuti nanti cikgu akan ajar pelajar kawan. Oh, PKBM darat. Kampung cikgu di sinilah. Kampung cikgu. Beritahu. Siapkan dulu. Aplikasi project brief membantu proses pembangunan produk menjadi lebih diam.
So siap belum Afiq? So siapkah? Okey. Sebabkan bising, siapa nak dapat jawab soalan cikgu? Pastikan semua siap. Kalau ada yang dapat jawab macam mana? Berdiri. Kamu dah lama habis masa ni? Okey. Macam kata cikgu. Okey, cikgu masih ada coklat. Siapa dapat jawab, cikgu bagi coklat. Okey, soalan pertama sampai soalan terakhir. Tapi sebelum tu, pastikan semua siap dulu. Kumpulan 1 sudah siap. Semua sudah siap. Okey. Kumpulan 6 sudah siap. Semua sudah siap. Kumpulan 2 semua sudah siap. Siapa belum siap? Sudah cikgu. Apa belum siap? Itu yang Nomor? bagian A cikgu. Ya, Bagian A. Okey. Nombor kumpulan 4 semua sudah siap. Apa yang belum siap? Bagian A. Bagian B. Okey, teruskan dulu. Cikgu bagi masa seminit, 2 minit lagi. Sudah siap? Siap. Nanti cikgu bagi tahu. Kamu try lah. Nanti siapa boleh jawab, cikgu bagi coklat. Mana? Tengok. Ada jauh sama angkat barang kata cikgu. Okey. Kamu tadi tolong cikgu angkat barang kan? Okey, cikgu bagi kamu masa lagi. Sudah, tengok. Okey, cikgu tunggu kumpulan 4 sebab tadi diorang angkat barang. Sebab diorang tadi tolong cikgu angkat barang. Kumpulan 4. Kamu sudah siap? Sudah kan? Minit. 1 minit. Sudah. Kumpulan 4, kumpulan 5 sudah. Okey, siapa yang mau bercakap? Okey, siapa yang mau bercakap? Cikgu bagi dia ruang dan peluang bercakap di depan sini. Siapa yang mau bercakap? Ni kenapa ni berdiri ni? Kenapa, Vic? Pergi mana? Siapa mau bercakap? Siapkan lembaran kerja yang cikgu bagi dulu tu. Kawan kamu yang lain semua sudah siap. Tinggal kumpulan 4 ni, tolong. Sudah? Kalau semua sudah siap. Okey, belakang sudah siap ke belum? Siap belum? Okey, 1 minit lagi. Sabar. Cikgu tahu kamu mau coklat. Jawab soalan cikgu dulu. Bukan. Mus. Bukan. Pengurus projek. Tadi untuk soalan nombor 1 tu, tadi kamu sudah jawab dekat masa aktiviti. Okey. Tak apa-apa, yang siapa belum siap, nanti kamu boleh tambah jawapan dekat kamu punya kertas, lembaran kerja tu. Okey, siapa boleh jawab soalan pertama cikgu? Sabar, turun tangan. Cikgu tengok siapa yang paling behave. Diam-diam angkat tangan, cikgu bagi dia jawab soalan. Tengok lu siapa diam. Tengok siapa diam. Okey, turun tangan lu, turun tangan. Okey. Ready? Sabar. Kelas Okey. Sabar, kelas cikgu belum habis. Okey. Soalan yang pertama. Soalannya berbunyi begini. Project brief merupakan proses perbincangan awal antara Kita tahu siapa yang diam.
Itu. Okey. Jawapannya apa? Pengurus projek. Betul ke salah? Betul ke salah? Okey, betul. Ambil satu. Satu je. Jangan tiga. Satu lah. Okey, soalan 2. Cikgu tengok. Cikgu perlukan pelajar yang angkat tangan. Diam, behave, cikgu tarik. Okey, soalan 2. Project brief digunakan untuk mendapatkan apa? Okey, betul. Untuk mendapatkan maklumat projek. Soalan 3. Okey, soalan 3. Aplikasi project brief membantu proses membangun produk menjadi lebih Meyakinkan. Mudah. menjadi lebih tersusun. Okey. Okey, soalan 4. Produk yang dihasilkan perlu memenuhi kehendak dan keperluan. Okey, nombor 5. Lakaran produk dihasilkan berdasarkan idea dan okey. Idea dan keperluan ataupun kehendak pelanggan. Ada lagi 5, sabar. Ada lagi 5. Sabar. Okey. Bahagian B. Okey, bahagian B. Adik-adik pelajar sekalian, bahagian B. Bahagian B, nyatakan betul atau salah. Jadi dia minta kamu, belum. Sabar. Nyatakan betul atau salah. Dia minta kamu tanda betul atau salah sahaja, okey? Soalan 1. Project brief dilakukan selepas produk siap dihasilkan. Okey. Betul salah? Okey, salah. Nombor 2. Project brief membantu mengenal pasti masalah pelanggan. Itu nombor 2. Nombor 2 kah? Nombor 2 kah? Sekarang nombor 2. Okey. Project brief membantu mengenal pasti masalah pelanggan. Betul atau salah? Okey, betul. Okey, soalan. Okey, 3 hidayah. Okey, soalan nombor 3. Sasaran pengguna. Sabar. Okey, sasaran pengguna tidak penting dalam pembangunan produk. Cikgu dah boleh orang yang berulang. Okey. Dah boleh. Alah. Sudah di situ. Okey, diam dulu. Okey, bertenang. Gara-gara coklat kamu tak bertenang ya. Okey, tinggal 2 soalan terakhir. Okey. Daripada sinilah cikgu tengok. Lakaran produk dibuat selepas idea dipersetujui. Betul atau salah?
Setiap meja bising. Jangan punya meja tak diam. Okey, betul. Mata yang kecil tu. Okey, soalan terakhir. Projek brief membantu menghasilkan produk yang lebih sistematik. Betul atau salah? Kau sudah dapat? Dah sudah? Betul. Okey. Duduk. Duduk. Okey, senyap. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5, kumpulan 4. Sudah? Okey. Jadi, hari ini kita sudah kita sudah belajar sampai bab topik subtopik yang kedua. Subtopik yang pertama untuk bab 2. Hari ini kita belajar apa? Kita belajar yang pertama ada langkah dalam kita menghasilkan produk. Ada berapa langkah? Ada 5 langkah? Ada berapa langkah dalam kita hasilkan satu buah produk? Okey, 8. Yang pertama apa? Kajian keperluan pelanggan. Yang kedua? Penyelesaian masalah inisiatif. Yang ketiga? Project brief. Yang keempat? Penjalanan idea. Yang kelima? Lakaran idea. Yang keenam? Okey, yang ketujuh? Pengujian dan penambahbaikan. Okey, yang terakhir sekali? Okey, kita sudah belajar 8 langkah dalam menghasilkan produk. Lepas tu kita belajar apa lagi? Penyelesaian masalah inventif. Lepas tu kita belajar project brief. Okey? Jadi kita sudah belajar banyak hari ini tentang cara macam mana untuk kita membangunkan satu-satu buah produk. Okey, untuk kelas seterusnya kita akan masuk kepada okey, 3H. Untuk kelas seterusnya kita akan sambung untuk belajar aplikasi teknologi yang akan kita guna. Ingat? Okey, kumpulan 4 cikgu cakap apa? Ya. Cikgu cakap apa? Kumpulan 4. Apa cikgu cakap tadi? Kalau nak tahu dengar. Okey, ni kumpulan 2. Nah, Aras. Okey, untuk kelas seterusnya cikgu akan terangkan tentang aplikasi yang akan kamu tambah dekat produk yang kamu akan hasilkan. Kelas seterusnya kamu akan buat lakaran idea sudah. Okey, buat lakaran idea. Lakaran pertama, lakaran 2, lakaran ketiga dan buat lakaran pilihan. Lepas tu kamu akan buat apa? Minggu depan kamu akan tahu aplikasi teknologi yang kamu akan tambah dekat kamu punya pembangunan produk. Sekurang-kurangnya kena ada 2. Contoh kamu hasilkan satu penggilap kaset magic tadi, dia gunakan komponen electrical dan mechanical. Ada 2 ni okey. Kalau kurang satu, kamu perlu cari lagi satu komponen. Okey? Cikgu rasa itu saja untuk kelas cikgu hari ini. Cikgu last 12 bulan 6. Okey, main. Baca doa. Okey, duduk tempat masing-masing.